Salah satu contoh kan, benda ni berlaku depan mata saya. Adalah seorang mak ni, dia bawa anak dia. Masa tu kat rumah. Ada mak, ada anak, ada nenek. Ada 3 generasi kat rumah tu. Jadi mak dia mengadulah kat saya, kata, ni tegur sikit anak saya ni. Kalau bercakap tak hati nak hormat mak sikit pun tak hati. Hormat nak tinggikan suara pula. Nasihat sikit. Kan? Dia gunakan saya lah sebagai saya dikambing hitamkan lah untuk nak nasihat anak dia. Saya belum habis cakap lagi. Belum start cakap pun lagi. Datang nenek. Mana nenek pada budak tu. Maksudnya mak kepada ibu tu lah. Datang. Yang mak tu boleh cakap kat mak dia. Mak, kejap boleh tak mak? Ni saya tengah cakap ni dengan dia. Boleh tak sabar kejap? Di depan da'i? Depan. Lepas tu saya kata, patutlah kenapa anak kau cakap kasar dengan kau, sebab engkau pun cakap pun lebih kurang juga dengan mak kau. So itulah root cause dia kadang-kadang. Kita tak perasan masalah tu kat orang. Rupanya dia datang daripada kita. Daripada kita. Kita duk nampak salah orang, buruk orang, anak kita yang silap, suami kita yang silap. Padahal kadang mungkin ada part kita yang kita tak selesai. Betul. Tu antara cari root cause. Bila cari root cause, rupanya problem aku dekat semayang. So carilah guru buat semayang. Problem aku dekat part aku stres lah. Cari kaunselor. Rupanya aku ni ada masalah depression. Carilah psikologis. So kita kena pasti root cause dan pergi pada orang yang ahlinya untuk mengubati dan minta nasihat.